Assalamualaikum love. Hari ni Nini nak cerita pasal 3 kesilapan semasa melabur emas. Nampak macam mudah je beli emas kan? Simpan, tunggu naik harga, lepas tu jual. Tapi kalau tak faham asas, boleh buat kita rugi sebelum kita untung. So, kalau korang tengah fikir nak buat simpan emas, wajib tengok video ni sampai habis. Nini nak selamatkan korang dari repeat kesilapan orang lain. Kesilapan pertama, beli emas sebab harga tengah puncak sebab FOMO. FOMO ni maksudnya fear of missing out. Nampak orang ramai share nak beli emas, korang pun terikut nak beli sekali. Tapi korang kena ingat, harga emas ada turun dan juga naik. Bila kita beli masa harga tengah tinggi, lepas tu turun minggu depan. Kita yang panik dulu kan? Emas ni bukan untuk cepat kaya korang. Kalau korang tak sabar dan ikut emosi, korang terjungkan dulu sebelum naik bukit. Mari ni share tips dekat korang. Yang pertama, sebelum beli, tengok dulu harga emas. Tengok dulu graf harga emas. Okay, sebelum tengok dulu harga... Yang pertama, sebelum beli, tengok dulu harga graf emas. Seminggu ke sebulan. Kalau harga emas tengah naik mencanak, tunggu dulu. Beli pada. Beli bila stabil, bila ada sedikit penurunan. Kesilapan kedua pula, tak faham spread harga. Ramai ingat, harga emas 400 1 gram, beli je terus. Tapi bila nak jual balik, kenapa token ambil 380 je? Itulah yang kita katakan spread. Beza dengan harga beli dan jual balik. Contoh, harga beli emas 400 1 gram. Harga jual semula 380 je 1 gram. So, korang dah rugi RM20 untuk 1 gram. Korang kena tunggu harga naik lebih dari spread tu, baru korang nampak untung. Nini nak bagi tips ni. Selalulah korang semak spread sebelum beli emas. Ada tempat spread dia kecil. Contoh, akaun emas digital ada tempat besar. Contoh, emas perhiasan. Lagi tinggi spread, lagi lama nak cover balik modal. Kesilapan ketiga, letak semua duit simpanan dalam emas. Yes, memang emas kalis inflasi. Tapi, dia bukan untuk semua situasi. Bila kita perlukan cash cepat, contoh, emergency, bayar bil atau kecemasan keluarga. Takkan kita nak jual emas 10 gram semata-mata nak dapatkan RM200. Emas bagus untuk simpan nilai. Tapi, bukan ganti sepenuhnya untuk cash. Nak guna emas pun ada prosesnya. Jual, transfer, mungkin tunggu settlement. Ini Nini bagi tips untuk korang semua. Yang pertama, simpan emas untuk jangka sederhana dan panjang. Yang kedua pula, pastikan korang juga ada cash untuk kecemasan. Dalam bank, sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan gaji. Loves, dah dapat tak yang ni bagi tadi? Ingat balik, 3 kesilapan besar bila melabur emas. Dilarang buat ini semua tau. Beli emas semasa harga tengah puncak sebab FOMO. Yang kedua juga, tak faham spread harga, rugi senyap-senyap. Yang ketiga, letak semua duit dalam emas, tak ada simpanan kecemasan. Kalau korang elak 3 benda ni, peluang korang nak untung dalam emas lebih cerah. Dan yang paling penting, korang tak stres bila market tengah goyang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Saya Nini, host dari Lover16. Jangan lupa follow TikTok Nini. Komen kat bawah kalau korang nak Nini share tentang emas lagi. Bye korang, jumpa next video pula. Assalamualaikum love.